Kalau korang perasan video Maha sebelum ni, Maha ada makan hal paru daripada Dapur Go dan juga asam pedas daging tete daripada Dapur Go. Masak lomak cili api daging salai betul-betul berapi ko. Masak lomak dia sodak ke berlomak ko. Wah dia. Wah daging dia pun banyak korang. Daging dia pun nampak ha. Lomak cili api daging salai. Banyak juga daging dia, kuah dia pun nampak. Kuah dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Habis pun dah berasa. Rasa salai dia, rasa pedas cukup, rasa lemak dia semua cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan. Macam orang Negeri Sembilan punya masak. Lemak dia tak terlalu pekat, tak terlalu serau. Daging salai dia terasa salai dia. Bagi travel negara-negara yang susah nak cari makanan halal, bawa je ni. Boleh tengok dekat beg kuning, seller yang sudah tag tu. Dia sangat-sangat berpatutan. Kuantiti dia cukup, rasa dia pun terbaik. Pergi check beg kuning. Sekarang ada pula satu lagi daripada Dapur Go. Nasi lemak sambal bilis. Tengok ni. Yang ready to eat, yang boleh terus makan. Ada dalam dia, yang ni dia punya nasi dia. Dan kemudian ni sambal dia, sambal ikan bilis. Terus sekali ikan bilis dan juga kacang. Mereka yang nak pergi kemah, pergi hiking, travel kat negara-negara yang tak ada makanan halal, bolehlah bawa produk macam ni. Wih banyak juga nasi dia ya. Tengok ni. Kat sini. Wah sambal dia tengok ikan bilis korang. Tengok nasi lemak dia pun banyak, sambal dia pun macam menarik. Kacang dia, ikan bilis dia. Jom. Nasi dia bau harum ya, bau ada halba, ada santan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal dia, terangkat pedas. So, siapa yang nak dapatkan nasi lemak ikan bilis ni daripada Dapur Go, boleh tengok dekat beg kuning. Nak makan kuah kacang tiba-tiba, belum lagi musim perayaan ni, Dapur Go punya kuah kacang nenek. 300 gram dan boleh tahan sampai setahun kalau korang simpan benda ni. Korang tengok tu dari kacang-kacang besar. Kacang dia tak hancur habis. Wah dia pun warna cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Terasa kacang dia, pedas dia ada. Pedas juga, boleh tahan. Preparation bulan Ramadan raya nanti kan. Kan itulah rempah-rempah semua habis. Apa ni? Kunyit habis, halia habis, lengkuas habis, harga naik. Jadi beli je yang dah ready to eat ni. Kuah kacang nenek dari Dapur Go ni dekat beg kuning. Okey? Nak barang nak bawa ni, ke tangan angkat ni. Tangan dah ada dua je. Ada ini bantu untuk mengangkat. Dia keras tau. Macam tanduk ni, tapi dia keras. Dia untuk angkat barang, bawa beg banyak-banyak. Korang just pegang ni je, tak perlu lagi dah nak jeng-jeng beg-beg tu. Ya, fungsi dia untuk bawa beg banyak ni, sebelah tangan je. Function lah benda ni. Sebelah tangan je boleh bawa banyak beg nampaknya. 1, 2, 3, 4 beg bawa hari ni. Ada korang yang nak dapatkan pemegang untuk membawa beg ni, boleh pergi tengok dekat beg kuning. Gemur-mur saja. Tebal tau, keras, tak lembek.